Cari payung pun tak ada. Okay, sedap kuah soto kita. Lagi korang. Rasa dah boleh angkat ni yang isi-isi ni. Kita guna kicap lemak manis. Ada yang telefon, ada yang nak datang. Okey, ni saya simpan dalam peti ais. Okey, kawan-kawan. Ni pagi-pagi saya dah rebus telur, goreng kacang. Okey, ni dalam ni saya dah rebus ketupat tadi. Tengok macam mana, boleh tak boleh? Try rebus ketupat dalam pressure cooker ni. Saya tak tahu berapa minit saya rebus, tapi start daripada benda ni berpusing, saya tengok dalam tak sampai 20 minit lah, 15 minit lebih macam tu. Saya tutup api. Lepas tu saya keluarkan wok dia sampai habis. Saya biarkan dulu. Inilah baru saya nak keluar. Agak sejuk sikit. Tengok jadi juga korang. Harap-harap lembut, nanti kita review. Apa? Pokok timun pun dah mati dah korang. Tanam yang baru ya, Mak? Ni yang tinggal pokok apa? Pokok kacang botol Kacang botol. dengan Kacang putih. lain-lain nama dia. Buruk tu nama dia. Kacang amin, kacang amin. Kacang min Kacang min. Yang daun kuning-kuning ni kacang min. Kacang putih yang Ada juga yang panggil mocha kotai. Mocha kotai. Nama dia. Tulis sikit. Ni tengok pokok cili yang pedas tu. Dah merimbun. Dah berbunga semua. Jangan nak buat soto hari ni. Sayur tak ada. Malas cari kopi semua. Terus Pak Suami petik kopi, petik sawi. tengok. Dia nak masuk dalam kamera. Oh, telang ni dah berbuah-buah. Pak Suami dah ambil, dah keringkan. Tu jual dia punya benih. Lepas tu pokok ni saya nak tunjuk. Lama saya tunggu dia berbunga. Nak tahu juga bunga dia macam mana. Pak Suami cakap pokok ni banyak kat sawah. Pokok yang daun dia macam love ni. Nanti dia berbunga raya ni. Masya Allah. Pelik juga bunga dia. Suka sangat kalau tengok pokok 10 ni berbunga. Tapi dah kurang subur musim-musim panas ni. Nak kena tukar tanah dia ni. Lama kan. Rajin belek juga ni buah yang kering-kering dia. Dalam minyak kecil lagi. Dah. Cili tak ada? Ya, Weh, kongkong banyak tu. Tahu lah sikit batu ni. Kita kena rayak dengan benda ni.
Petola saja nih. Timun tak ada? Ini pokok cili keriting ya? Ini cili Indonesia tu? Cili Indonesia. Ni kan. Dah ada kurang. Tapi dia agak gemuk juga ada kat sini. Buat tanam kat Malaysia dia jadi macam besar. Ala-ala cili besar. Banyak buah dia bisa ambil. Tak buah lagi. Buah banyak buah dia. Tunggu ni. Minta tanggal tu. Ini pokok apa bang? Mana? Ni? Itu buah dia. Halia. Tak pijak aku. Tu halia juga? Halia juga. Oh. Tepi-tepi. Abang letak ke dia hidup sendiri ke apa? Tanam. Abang tanam? Sawi je lah makan dengan soto lah. Tu sebelah timun apa? Timun kacang panjang. Macam mana? Merayak sekali lah dia. Siang ni pun dia. Okey, boleh. Di sana sekali. Mari keluar dulu. Siram pokok bunga dulu korang. Musim panas ni. Ini basah lagi. Tak payah. Ini yang paling penting ni. Pokok kemangi ni. Pokok ros saya dah pindahkan ke bawah. Kat atas dia kurang subur lah korang. Daun dia macam rosak. Tengok kalau kat bawah dia elok je. Siram pokok ni. Rupanya bunga dia tumbuh kat celah-celah pelepah tu. Pokok ni dah tak payah risau. Saya dah letak besin bawah dia. Pokok telang ni letak sekejap je dia habis air. Pokok embung ni dia berbunga sekejap je. Hari tu besar dah tak bunga lagi. Masa dia ulat pun ni. Tak nampak lagi ulat dia ni. Masih John kerja dia. Main pasir. Semalam tak lepas satu hari. Okeylah, nak masuk dalam dulu. Sambung masak soto tu. Banyak lagi kerja tu, nampak bergedil lagi. Okey. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Afifah Daily Vlog. Okey, duduk kawan-kawan. Jaga kesihatan kaki. Ini saya dah sampai dalam. Ni tadi yang dipetik-petik oleh pak suaminya. Banyak lagi ni nak buat ni. Nak buat bergedil, buat kuah soto. Saja je hari ni hari Sabtu buat. Mana tahu kok ada orang nak datang ke. Kalau tak ada orang datang pun tak apa. Kita frozen kan je. Buat standby kuah. Kini nak minum dulu air temikai. Cadangan nak buat semalam. Tapi semalam pak suami minta kari. Kari Aceh dia lah. Itu kan dah habis yang buat masa raya. Lepas minggu, dia suruh buat lagi. Kalau buat soto semalam, ngam lah sepupu saya datang. Ada sepupu saya datang semalam.
Sarapan dulu sikit. Kejap lagi baru kita bertempur. Ni saya makan kuih dari Sabah korang. Yang sepupu saya bagi semalam. Terima kasihlah pada dia dan isterinya, Aisyah. Baru saya tahu nama isterinya Aisyah. Yang selalu bagi ikan bilis dekat saya tu. Okey ni korang. Rasa dia semalam saya rasa macam nama kuih dia kuih cincin. Rasa dia macam rasa saya panggil kuih telinga Hindu. Apa panggil lah? Tiba-tiba lupa pula. Kuih telinga Hindu. Selain pada tu panggil apa? Kuih puniaram. Rasa dia macam kuih puniaram. Tapi rangup. Macam dia celup dengan tepung. Rasa gula Melaka. Sedap korang? Dari semalam saya asyik makan ini je. Okey korang. Kita teruskan masak. Tak boleh sarapan kenyang-kenyang sangat. Nanti malas nak masak. Raya-raya ni kita cuti diet dulu. Okey. Kita nak goreng kentang dulu untuk bergedil ya korang. Ni tadi saya tengah kepek bawang. Jemur kain dulu. Ni saya nak goreng kentang ni. Soto. Kalau makan dengan bergedil sedap. Semua boleh kot. Sekarang kita nak rebus ayamnya dulu. Ayam ni biasalah saya asing bahagian tulang dia. Saya ambil isi sikit. Banyak juga ni. Ayam ni saya perasakan sebelum saya rebus. Tak garam. Kadang saya pun kena tengok resepi yang lama. Lupa korang. Tengok video saya yang lama buat soto tu. Tengok dah lembut belum? Okey, sekejap lagi korang. Okey. Ni dia dalam salamnya. Petik sekali banyak lah. Masukkan nanti dekat frozen. Senang. Ni nak masak biryani, tak ada yogurt. Okey, saya guna 3 helai je. 4 lah, biar wangi. Ini dia bahan aromatik untuk nak rebus ayam. Serai, halia, lengkuas, daun salam, daun limau. Tu je. Kalau kat sini kawan-kawan nak masuk perasa boleh masukkan cube ayam ke, masako ke. Beku lagi ni. Cuba kalau dah tak beku. Okey. Pun frozen juga. Sikit-sikit je. Dah rebus tadi sekejap air ni. Masukkan semua bahan-bahan aromatik ni. Biar sedap kuah soto kita. Nanti ingat bahagian daging-dagingnya 15 minit nanti baru angkat. Jangan lama-lama sangat.
Sebab kita nak cari-cari dia lagi. Hai Pak Suami. Wow, tak sedap je. Hai Pak Suami. Soto. Kentang tak ada rasa. Dia nak ambil kentang tu. Nasi ada. Nasi ada. Kari dah panaskan tu. Kari masak semalam tu tak habis lagi. Belum mendidih lagi ni. Kalau nak soto kita kuah dia bersih, jernih, kita buang keladak-keladak ni dulu. Ni dah 15 minit. Rasa dah boleh angkat ni yang isi-isi ni. Okey, jom kita kutip. Kalau potong besar-besar senang. Mesti okey. Ni ada lada putih sedikit dengan bawang putih. Ni ayam yang saya dah panggang tadi. Ayam yang saya perap. Saya nak tumbuk juga. Malah nak potong-potong. Tumbuk. Kalau ada daging burger ke, rebus dulu, tumbuk macam ni juga. Kat luar dah mendung ya korang. Dah mendung habis. Kentang goreng tadi tumbuk juga. Okey. Dah siap. Tumbuk kentangnya. Saya masukkan sedikit bawang goreng. Daun bawang. Ni ada daun sup. Garam secukupnya. Nanti kita rasa balik. Kita kacau-kacau. Tadi bergedil tadi saya dah tepikan. Biar dulu, sekejap lagi kita bulat-bulatkan. Okey. Ni rempah untuk soto. Ada bawang kecil, kemiri, ni buah keras, ketumbar, kayu manis. Kali ni saya tambahkan kayu manis ya korang. Ni optional. Nak cuba rasa dia lebih naik tak? Ni bawang putih. Lepas tu ada kunyit. Kunyit ni pun optional. Kalau korang tak mau kuah korang tu macam kuning-kuning, tak payah letak kunyit pun tak apa. Dia jadi macam sup je lah nanti. Okey, ada lada putih sikit saya taruh nanti. Lepas tu saya letak jintan juga sikit. Yang ni saya asingkan sebab yang ini saja saya nak tumiskan sekejap. Macam buat sambal belacan tu. Okey. Minyak dah panas, dah agak panas lah. Saya masukkan terus. Takut nanti bawang putih dia hangit. Okay, saya masukkan semua. Kalau rajin buat bumbu soto ni, buat banyak-banyak, frozen kan. Senang. Ni saya try tumis. Nak buat cara ni, cara Mbak Nik. Cara YouTuber saya tengok dalam YouTube. Dia goreng dulu macam ni, dia blender, lepas tu dia goreng balik. Okey, ni dia. Tunggu sejuk sekejap. Nanti baru saya blend. Saya masuk lada putih sedikit. Dalam satu sudu kecil lah. Sikit je jintan putih yang halus. Ni garam. Okey. Ni dah siap, dah halus. Okey. Saya guna kuali tadi juga.
Saya buang minyaknya. Ada lagi minyak sikit-sikit tu. Tak apalah. Tumiskan ni. Lain wangi dia bila kita dah tumis siap-siap. Tumis macam kita nak buat sup tu. Macam biasa saya buat sup, tumis sampai menyusut dia punya air tu. Ni dah masak bumbu sotonya. Dah menyusut wangi sangat bau dia. Lain lah bau dia daripada kalau kita tak goreng dulu bawang tadi. Nak tahu macam mana rasanya nanti. Biar je dia merebus kaki-kaki ayam ni semua. Tulang-tulang ayam ni. Lagi lama, lagi padu. Saya masukkan ni. Bumbu soto ni. Tengok korang. Agak kurang kuning kan? Memang saya nak buat macam ni. Mak saya suka ni. Kalau mak saya datang hari ni, rezeki boleh rasa. Tak rasa cukup makan tetap. Aduh, tu. Yeah. Saya nak buat sambal kicap. Ni ada cili-cili, bawang putih, bawang merah. Ni air tepikai untuk diminum. Kicap je. Sekarang kita blend sambal. Masuk bawang. Segala cili. Pedas sikit ni kali ni. Kita masuk juga. Temikai? Wow, Pak Suami beli temikai lagi. Ada tempe Hai. Bye-bye. Masuk garam. Masuk sikit dulu. Masuk kicap. Masuk kicap terus Saya guna kicap lemak manis. Okay. Kita blend dulu. Rasa lagi, tambah kicap ke apa, kurang apa. Tinggal tambah bawang goreng je sikit. Sikit je. Okey, pekat kan korang Okey, ni saya simpan dalam peti ais. Kalau nak makan, baru kita keluarkan. Tengok tu. Kuah soto kita. Saya belum rasa lah kuah soto ni. Saya masukkan daun bawang. Daun sup sikit. Sebab nanti nak makan tak payah taruh-taruh lagi. Saya pun tak ada yang fresh. Daun-daun ni. Okey. Dah rasa tadi. Memang tawak. Tak garam. Tak gula sedikit. Okey, itu saja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ya Allah, sejukkanlah hati orang yang makan soto ni. Ni saya dah cukupkan rasa dia semua. Dah tambah pun daun bawang sikit. Kira dah masak lah ni kuah soto kita. Jadi kalau ada orang datang, kalau nak makan, panaskan lagi kuahnya. Sekarang saya nak cari-cari dulu ayam-ayam ni.
Lembut ya korang. 15 minit ya. Ingat 15 minit je angkat. Okey, siap. Rebus bihun. Panaskan air. Letak minyak sikit. Biar bihun dia lerai ya korang. Biar dia tak melekat-lekat. Letak garam. Macam mendung nak hujan. Dah hujan ke? Ha? Okey. Ni dah pindah ke sini. Sebab sebelah sini pak suami goreng dia punya lauk kegemaran. Lauk bawang. Masuk mihun, celur sekejap. Kita nak goreng bergedil pula. Oi, cair. Beli kat mana ni bang? Telur ni. Cair. Cair lah korang telurnya. Raya-raya ni kan. Musim raya-raya ni. Kedai telur kat NSK belum buka Saya letak tepung sikit lah. Tepung goreng ayam. Tadi ada yang telefon, ada yang nak datang. Rezeki lah. Nak masak ni. Nanti bagi diorang rasa. Ni dah tukar baju dah korang. Dah mandi. Panas, kita goreng. Lupa nak rebus sawi. Ini yang kita petik pagi tadi. Ini yang terlupa. Okey, celur sekejap je. Kobis-kobis, toge tak ada ni. Ini je lah cukup. Kita angkat. Okey, ni dah siap sekarang. Saya nak review makannya. Tetamunya pun belum sampai lagi. Tak apalah, kita makan dulu. Dan sebenarnya tak rancang. Kebetulan tamu nak datang. Saya dah siap masak. Jom kita cuba sotonya. Sampai sikit. Saya letak sambal. Sambal ni pedas sekarang. Ayam. Ayam suwir ni. Sudah. Tahulah apa rasanya kali ini. Jom kita makan. Okey, ini dia sotonya. Tak lengkap sangat lah korang.
Okey. Kita review seorang-seorang ni. Pak suami kat depan. Kau makan ya korang? Apa rasa dia? Tak cili sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yup. Pedas sikit. Dengan nasi. Pak suami dah start kerja. Dah buka kedai. Dia makan nasi je tadi tu. Makan nasi dengan lauk kari semalam. Kau makan ni kawan-kawan? Bawang aja. Bawang rempah dia. Dia makan apa? Pergedil je ni. Okey. Tak letak ni. Belum ambil gambar lagi kosong. Macam mana tadi? Dah kosong dah. Dah licin dah. Kena lagi ya? Dia belum play ya? Kau tak makan je? Aku lupa dia. Kau asyik mencedok-cedok je. Tamu yang buli. Sikit sangat dia bubur. Dia ingat tak ada lagi. Sambal lah bubur, sambal. Tak makan sambal? Udah. Kacang tak letak? Ha? Kacang? Tak ada. Tak. Ayam tak bagi? Banyak macam tu. Ni dia tetamu tak disangka ni korang. Besok datang lah ada. InsyaAllah. Api-api? Ha? Mana? Datang mana? Okay. Nak bang? Api-api ya? Api-api. Datang lah jalan. Jom Haji Patang lah. Aku dah video pula. Kenapa video pula? Hujan pula. Kamu nak balik dah hujan. Ya. Cari payung pun tak ada ni. Aku tak ada payung. Payung pun tak ada. Aku yang kereta. Okey. Gelap eh? Ni tetamu dah balik, baru pak suami dia nak teringin nak makan juga. Tak situ ni. Kecap. Banyak ni kawan, special ni kawan. Sawi punya special. Okey. Okey. Soto. Soto Medan. Bukan. Menjamu selera. Soto Medan dia pakai santan. Asal soto Medan dia hantam saja lagi. Senang. Makan kat mana? Bawah. Bawah. Ya, betul.